Hai semua, korang pernah dengar tak cerita Arnab dan kura-kura? Dah tahu dah, Arnab lumba dengan kura-kura kan? Dah tahu. Nanti dulu, cerita kali ni lain sikit. Lain banyak tau. Nak tahu? Jom tonton. Arnab terus tertidur. Kura-kura pun berjaya menamatkan perlumbaan dan menang akhirnya. Betul tak, Sir Arnab? Kura-kura menang. Merepek Kura-kura tersinggung, lalu menyahut cabaran Arnab untuk berlumba. Namun, pada zaman ini, semua kenderaan bergerak secara automatik. Jadi, mustahil boleh berlumba. Kecuali jika mereka mendapatkan bantuan Cik Siti, mekanik antik yang tinggal di hujung bandar. Dengan bantuan Cik Siti, dapatlah mereka berlumba menggunakan skuter kuno. Tapi, mereka hanya boleh berlumba di kawasan terbiar luar dari bandar. Dalam dunia perlumbaan, kepantasan adalah segalanya. Belum cuba belum tahu. Perlumbaan akan dimulakan sebentar lagi. Peserta diminta bersedia. Semoga berjaya. Apalah Siti aku sudah buat dekat motor kura-kura tu. Mantap pula diikut aku. Nasib baik aku dah upgrade. Ha ha ha. Si dengan cermat sampai ke destinasi. Laju nonton kura ni. Nasib baik aku dah bersedia. Hihihi. Mana perginya sang Arnab ni? Hilang pula dia. Yang tenang terus jadi juara. Kerana sabar itu senjata. Apa jadi dengan si Arnab ya? Jom siasat. Hebat juga skuter kuno kau tu. Alah, isi biasa je. Sikit je tu. Tapi heran kan, mana pula pergi si Arnab tu? Kan dia hilang macam tu je. Nak balik.